Assalamualaikum guys and welcome back to Helanfa. Bagaimana caranya untuk kita tengok transaksi terdahulu dalam Settle? Pertama sekali kita buka dulu app Settle. Kemudian kat bahagian sini kita tekan profile. Klik profile. Kemudian dekat bahagian sini kita scroll ke bawah dan kita tengok payment history. So klik payment history. Okey, jadi ini adalah bukti ataupun payment history yang pernah berlaku dalam masa 180 hari. Okey. So dari sini korang boleh lihat kita macam saya ada buat transaction bulan Jun bulan ni. Tolak RM1 and then bayar minyak motor, minyak kereta bagi semua. So dekat sini kita boleh tengok transaksi yang pernah kita buat menggunakan apps Settle. Okey, untuk lebih detail korang boleh klik pada setiap transaction untuk kita tahu lokasi berada dekat mana. Okey. Oh, by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okey, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okey, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okey, itu sajalah. Okey, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Jadi itu saja guys. Sekiranya anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Helanfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.